lebih ke depan daripada Cameron dah ni, tak? Okey, selamat Hari Raya. Ini adalah sampah di kampung Semua Api sebab lagi raya rumah seseorang. Awak mesti kenal sahur dua orang ni. Ni produk baru kita. Dessert box. Hak ni memang ada dekat Cameron Street Cafe. Coklat kelebak, wafer dengan pretzel. Memang sudah ada. Betul-betul depan DCZ Seaview Seafood. Dulu Abang pernah review sini. Tapi tak macam apa dah tempat ni. Sekali kalau tengok video dia main keliling rumah ni lah. Assalamualaikum. Kita tukar hari. Kita tukar hari ke? Assalamualaikum. Sihat belah. Sihat. Comel rambut dah memang. Allahu Akbar, Masya-Allah, tabarakallah. Jom masuk. Jom kita masuk. Ni kita sapa di rumah Bobby dengan Aifa ni set awak ni. Di Supan Chai. Saya sekolah. Apa yang kita bawa ni? Ada. Terbaru pula ni, wafer. Terbaru. Kita bagi dia rasa ini. Dessert box. Strawberry Cameron. Tak ni. Boleh makan lah. Makan lalu ada pernah belak. Boleh. Jom kita jamu selera dulu. Duduk dengan ayah boleh? Boleh. Tak akan lah. Jom kita nak pakai. Ada ni. Tetamu tak diundang. Tapi lah ni nak makan kau ni. Lontong ni jangan jumpa. Orang Kelantan tak buat lontong. Okay, ni kita ada sini kita ada menu lontong. Menu lontong kita ada nasi agen. Kita ada mi kari dan juga kita ada pulut kuning. Semua ni okey Bobby buatlah. Tak ni Haifah kata Bobby buat. Mengaku lah. Hamba dah. Jadi ni dah jemput makanlah Bella. Dah kita makan. Penjual ayam. Oh tu beli dekat kau tu Ekosi. Ekosi ke tak ada bekerja. Lepas tu orang duk beli ayam ramai-ramai ke. Sore abang sore ngegak. Jadi nak posi je kita nak cepat. Lepas tu terpaksa lah tunggu. Orang lain beli ada 10, 5 ni. Dia sore dapat pinjau. Saf-saf dah. Saya tak boleh makan udang tapi ni saya makan. Sebab apa? Jarang. I tanya Bobby ni Aifa masak. Lah ni kita bersama Aifa Azlan dengan Bobby. Ya, saya. Dan suaminya. Dan suami dia. Dan suaminya. Apa betul Aifa Azlan dan Bobby? InsyaAllah dia nak tukar. Boleh tukar. Sebab orang lagi kenal Bobby dia. Ni saya rasa Aifa terang menu baru kita. Kita panggil Cameron Dessert Box. Dia terbaru lah ni. Baru siap mari ni. Tapi ni hari ni lah. Bertuah kita ni. Betul. Ajak Bella boleh pula. Cameron box. Kita buka lalu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Pretzel. Pretzel. Super dengan brand Tu coklat kelebak. Lepak ni coklat biasa-biasa ni coklat mahal. So kita kena siam mana ni Kita Bella? ada sini saya kena ambil celup-celup gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Start coklat ayam. Coklat buat sendiri Bella. Beli. Coklat mahal ni. Coklat mahal ni. You kena ambil ni sikit. Ni sikit. Gitu. Jadi Masya-Allah. Coklat mahal ni. Aifa boleh makan ke makan lagi ni? Apa tak boleh makan? Boleh. Sekali-sekala. Sekala. Tak Sedap apa. tak ada getir Makan produk Aifa terus. Engkau ni pula. Nama jadi. Ni kalau awak pergi panas-panas, Cameron Street, awak akan dapat yang lebih crunchy sebenarnya. Betul tak? Ni sebab 50 km, 60 km baru awak mari. Dalam aircon lagi. Jadi. Coklat tu boleh cair lagi tak dalam microwave sikit kau. Gabungan ni manis. Hak ni rasa masing-masing sikit dah. Terus lagi buah. Tapi ni masak buah. Ia dia masak ni. Ni masak. Ni berapa ni Bella kalau Starbucks ni? Dia tak ada kata mana dia tipu coklat murah tu. Tak. Kau mana nak balik KL tu boleh singgah beli ni makan leket. Makan leket tu target kita benar kita keluar. Makan leket tu ni. Jalan-jalan jeng lah jaga ni. Tak payah gila Cameron. Tak ada dia Cameron. Tak ada. Bella kita kata lebih ke depan daripada Cameron dah ni, tak? Lebih Cameron daripada Cameron. Sebab tu kalau awak awak Kelantan kalau lalu depan Cameron lalu kalau korang tak singgah memang rugi. Ni dia. Kita berapa kali habis?
Buka puasa 2 kali dah. Buka puasa 2 kali. Ha. 5 lah. Mola. 5. Total 5 lah nak pergi pulak. Yang risau. Kalau dekat ni memang aku pergi sok-sok bi. Ha. Ada arah yang PCB kalau Aku jauh begitu ke Heyu kau pergi. juga. Ingat betul lah. Sedap cepat sapang. Sedap nyelik. Terima kasih. Ha ni review jujur tak pasal. Tak. Ha. Tak payah paksa. Sebab Tak paksa. saya memang pergi sok kedai Bella. Alhamdulillah. Setiap kali Bella buat video kamera street kan saya follow. Ha betul. Dalam hati. Oh ni sedap, oh ni sedap, oh ni sedap. Saya memang nak dah ni. Tiba-tiba Bella buat mari ni. Kata rezeki saya lah. Kata gitu. Tapi memang sedap bila. Saya nak makan dulu. Lepas tu Aifah lah ni jual produk apa lah ni? Lah ni jual FTD, iJuice. Memang laku. Lepas raya ni ingat kau slow sale ni. Apa walaupun kita sibuk beraya sale tu berganda daripada hari biasa. Jadi saya kena try lah. Nanti kita tunjuk produk kita. Dan kita tunjuk kau ni dulu. Nanti kita buat konten hiking lepas ni. Boleh kita hiking, kita bawa minum kopi. FTD tu. Kita nak ajak Abel dah hiking atas hiking pula. Masak atas bukit. Boleh. Masak atas gunung. Kita bawa ni belakang. Boleh. Makan atas gunung. Okay, Terima kasih Bella. Terima kasih. Makan dah. Kalau setiap nak beli boleh main Cameron Street Cafe. Nak buat awal pun boleh. Dia punya buah strawberry pun ya Allah. Lebih Cameron daripada Cameron. Kita reti dah makan. Sedap, nikmat. Tak muka makan lain-lain. Siapa KL dah Bella ni? Oh sedap yoga ni. Hijau ni. Hak mana nak merempuh jam balik KL singgah di Cameron Street di Cameron Highland pula di Color Cry. Beli memang puas hati.